PSG yang bertungkus lumus bekerja keras dan finally pulang ke Anfield dengan bekalan tanpa gol. Post match daripada Luis Enrique, dia kata ini adalah performance paling komplit sekali untuk PSG di dalam sejarah Champions League. Dan aku bersetuju je actually. Aku tak ada pun nak menidakkan Liverpool memang planning daripada awal untuk bertahan ke apa. Tak. Bagi aku Liverpool semalam memang barai gila-gila punya. Tetapi disebabkan kita ada Alisson, dapat draw pun dah cukup baik dah. Bagi aku it's a win untuk Liverpool. Bagi aku front three Liverpool mempunyai masalah untuk pegang bola, hold up the play, kemudian play off others, langsung tak boleh pegang bola. Setiap kali dapat bola, Liverpool akan hilang balik bola dalam masa kurang daripada 5 saat. Jadi aku rasa sebab itulah outlet Liverpool tu tak berhasil. Kebiasaannya Diogo Jota, Luis Diaz di bahagian kiri tu biasanya akan pegang bola, marah dengan bola ke depan dan membuatkan pressing daripada lawan tak menjadi. Secara attacking wise Liverpool tak deserve tu, tetapi Liverpool berjaya nick at the end dengan satu smash and grab performance yang bagiku Diego Simeone tengok ni, dia kata ni memang performance yang aku suka ni.